Jangan marah saya kalau ada panggilan nanti ataupun ada radio car yang singgah di rumah anda. We are monitoring. Jangan behave yourself. Waktu tu saya baru habis main bola sepak, baru habis mandi, baru habis makan, suddenly ada orang tengah loceng. Saya ingatkan guard saya, so bila saya buka masih bertuala lagi. Tengok rupanya ada dalam 6 orang di luar pagar mengatakan mereka daripada Bukit Aman dan menyatakan nama saya lah. Mereka kata mereka ingin menahan saya. So saya pun minta ke dalam balik untuk siap-siap. Saya keluar ke depan, saya tak terus keluar lah. Saya tanya atas alasan apa semua dan mereka kata atas akta hasutan. Disebabkan ada satu video lah yang dipostkan balik oleh reformasi unit tak silap saya. So daripada video tu dia ambil sekerat sahaja tentang saya kata di negara lain tak mustahil boleh jadi usaha besar-besaran. So di situ sebenarnya point saya nak mengatakan di Malaysia ni aman, takkan terjadi macam tu. Tapi disebabkan dia cuba mainkan sentimen seperti itu untuk memburukkan saya dan kenakan saya, disebabkan itu statement itu diambil lah dan polis pun terpaksa menjalankan tugas. Pada mereka yang kalau ingat lepas masukkan kami ke dalam lock up, kami akan lemah untuk berjuang, tetapi apa yang berlaku sebaliknya, insya-Allah kita akan terus berjuang dan pada pilihan raya yang akan datang kita akan tumbangkan kerajaan pada hari ini, insya-Allah. 3:30 pagi they were banging on the door and all, so sama lebih kurang, macam Adil punya case. Saya buka pintu, dia kata saya nak resist arrest. Sebenarnya saya tak dengar, sebab memang tak dengar dia ketuk tu, sebab kata kita orang kat atas, rumah di atas, bertidur kan. Lepas tu bila tu terkejut juga lah, tapi dia tak cakap apa, dia suruh ikut je. So ambil IC, dia suruh ikut. Kerajaan tak sepatutnya takut pada TikTok. You should, I mean, kalau kita gunakan platform ni dengan betul untuk beri kesedaran. Konten saya banyak kepada beri kesedaran. Kita nak bagi pengetahuan, nak bagi orang faham, nak bagi orang peka dengan keadaan ataupun dengan kejadian semasa. Itu motif kita. Kita bukan nak create hatred ataupun kita nak bagi orang menyampah ke kat siapa ke. Tak ada. Kita just nak orang kita faham dan peka terhadap isu semasa. So why are you afraid of that? Kan? Sebab social media ni itulah sebab dia. Sebab kita nak share knowledge, kita nak share information, kita nak share isu semasa. Dan kalau kita tak boleh share benda ni, takkan kita nak pakai TikTok untuk nak joget je tiap-tiap hari? Kan? Adakah TikTok ni hanya untuk berjoget? Adakah TikTok ni hanyalah untuk share konten yang tak ada, yang sampah, yang tak ada manfaat?